sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatun bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masuk kita ke tajuk bab 8, bertaubatlah. Taubat asas dalam Islam. Bila seseorang masih bergelumang dengan dosa, maksiat, dan belum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tergadai amalan-amalan kita yang lain. Maka taubat ni sebagai pembersih dari amalan-amalan yang kita lakukan. Maka dia tidak ada masa taubat tu bila-bila masa terbuka. Sebagaimana Allah buka pintu taubat selama-lamanya kecuali bila dah matahari terbit sebelah barat. Atau kita yang masih hidup ni dalam keadaan dah gor-goroh nyawa kat tenggorokan. Selama masih di luar daripada itu, masih kesempatan kita besar untuk kita membersihkan daripada dosa, kesalahan. Tak ada orang lepas daripada dosa. Maka dosa-dosa itu tak boleh kita biarkan sebab dia akan menggendalakan amal-amal soleh yang kita lakukan. Dalam kitab kita, bertaubatlah, kata Imam Ghazali. Bertaubatlah wajib bagi setiap Muslim. Bukan perkara fardu kifayah. Macam solat wajib. Begitu juga taubat wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah, taubat yang sungguh-sungguh. Maka kesan daripada taubat yang bersungguh-sungguh dengan rukun syarat yang ada, nanti akan kita masuk dalam tajuk-tajuk akan datang. Maka dia akan memadamkan segala dosa-dosa kita. Nukaffir ankum sayyiatikum. Kami padam dengan taubat kamu yang sungguh-sungguh. Tak buat dah benda tersebut, menyesal perbuatan itu. Dan syaratnya menyesal perbuatan yang nama taubat. Kalau setakat kita angkat tangan minta kepada Allah SWT yang berhubungan dengan Allah dosa kita, tapi penyesalan tak ada, maka tidak diterima taubat tu. Atau ada keazaman lagi untuk nak buat, tak apalah taubatlah ni, esok buat lagi lah. Maka tak ada maknanya lah taubat tu. Jadi mesti kita berazam sungguh-sungguh tak nak buat dah. Itu nama taubat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Tabrani, jadi satu ketika Abdullah bin Umar bersama Nabi pergi menjenguk orang sedang sakit. Bila sampai ke tempat orang yang sakit tu, dah tak boleh cakap. Kadang-kadang penyakit kita tak boleh cakap. Maka Nabi hanya memberitahu dia, wahai saudaraku, tuba wandam. Kata Nabi kepada yang sedang sakit teruk, taubat kamu dan menyesal. Sebab itu dalam hadis Nabi kita, an-nadamu taubah. Menyesal itu sudah dikira taubat. Maka si sakit ni tak boleh cakap. Maka saat itu, tapi nampak lidah dia naik ke langit. Nampak keluar lidah naik ke atas. Langit-langit mula mulut dia ke atas. Dia naik mulut. Ujung lidah dia naik. Maka sahabat Abdullah bin Umar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, dia tak boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, tak boleh dah. Nak taubat ke mana ni?
Nabi kata, tadi tak tengokkah kamu? Ujung lidah dia naik kat langit-langit. Dia dalam hati dia berisyarat taubat. Dalam hati, isyarat taubat dia. Dan Allah kata sama malaikatnya, wahai malaikatku Nuh, hambaku yang naikkan ujung lidahnya kat langit-langit tu, isyarat dalam hati dia bertobat, aku terima tobatnya dan aku ampun dosa-dosanya. Kalau orang yang tak boleh cakap, kita pergi ziarah, maka itulah cara kita. Dengan mungkin melalui hati kita. Kita lah, tak payah orang kita sendiri tak boleh nak cakap dah. La ilaha illallah. Dibacakan kita talqin waktu kita sakit. Tak boleh nak cakap. Senyap. Maka bila kita dah tahu Nabi ajar kita, jalankan dalam hati kita. Dah tak boleh nak mengucap, hati kita lah mengucap. Ini salah satu cara taubah, mengucap talqin saat kita terakhir penghujung hidup kita. Tempoh bertobat itu bila? Penghujung tobat itu bila? Masa dia. Dalam hadis Nabi disebutkan ada 4 sahabat berhimpun, berkumpul. 4 orang ni duduk-duduk. Nabi wafat dah masa itu. Mereka duduk 4 orang ni. Maka saling tanya satu sama lain apa yang didengar daripada Rasulullah SAW tentang tempoh taubat itu bila? Tempoh dia. Adakah tempoh dia atau tak ada? Tanya orang yang pertama, dia kata, Sami'tu Rasulullah SAW. Aku dengar Rasulullah SAW. Inna Allah ayyaqbala taubata abdihi yawman qabla mautih. Allah terima taubat seorang itu sehari belum dia mati. Setakat sehari. Sebelum dia mati. Contoh, kalau ustaz lah meninggal dunia. Contohnya, petang. Hari inilah contohnya petang. Maka kalau saya tak taubat kemarin, sebelum sehari itu, maka tak diterimalah taubat saya selepas. Mengikut pendengaran sahabat daripada Rasulullah SAW yang pertama. Sehari sebelum mati, setakat itulah diterima taubat. Kalau dia dalam masa itu sebelum sehari, Allah terima. Kalau lepas sehari, masa hari nak mati itu, dia nak bertaubat, tak diterima. Ikut apa yang didengar oleh seorang sahabat. Tanya yang kedua lagi. Kamu dengar bagaimana Rasulullah? Aku dengar Rasulullah SAW bahawa Allah masih terima taubat tengah hari sebelum mati petang tu. Kalau dah dia taubat tengah hari itu dari sebelumnya sampai tengah hari, maka diterimalah. Kalau selepas tengah hari dia taubat, tak diterima. Kata si kedua yang mendengar Rasulullah SAW. Tanya orang ketiga pula. Kamu dengar bagaimana Rasulullah SAW tempoh taubat tu? Aku dengar Rasulullah SAW tempoh taubat itu hanya setakat waktu duha saja. Itu duha. Nah, kurang lebih 2 jam, 3 jam tu lah. Sebelum mati tu. Itu pendapat yang ketiga. Yang terakhir, yang orang keempat tanya. Aku dengar Rasulullah SAW, orang itu diterima taubatnya malam yughargir, sebelum nyawa masih belum sampai tenggorokan. Maka inilah yang akhir ni digunakan oleh para ulama. Selama belum sampai kat tenggorokan kita, masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna yang disebutkan tadi ni. Baik, kita baca para jemaah. Rasulullah SAW bersabda,
Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Nabi bersabda, barang siapa suka berjumpa Allah, maka Allah suka berjumpa dengan dia. Maknanya siapa suka matilah. Secara terang je tu kalimat tu. Siapa suka mati, Allah suka nak jumpa dia. Siapa yang benci mati, Allah pun benci nak jumpa dia. Saat itu mencelah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah, siapa suka mati? Saya pun tak suka mati. Ini Sayyidatuna Aisyah yang senantiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah pisah sebagai isteri yang paling faham dalam agama, yang paling dekat dengan Nabi, sampai kewafatannya di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang dekat dengan Allah, sampai malaikat Jibril sampai ke Nabi, wahai Muhammad, sampaikan kepada Aisyah bahawa Allah sampaikan salam kepadanya. Oh, bayangkan para jamaah. Tapi dia kata, aku tak suka mati. Siapa nak suka mati? Saat itulah Rasulullah mengatakan, bila saat kamu nak sakratul maut, Allah tunjuk tempat kamu duduk dalam surga, saat itu kamu suka nak mati. Allah tunjuk, semua kita akan ditunjuk saat kita sakratul maut itu. Tempat duduk kita dalam surga. Maka situlah nak terus nak meninggal dunia. Nak mati cabutlah segera. Saat itu. Tapi bila ditengokkan lorong, waktu sakratul maut, lorong tujuh tempat duduk dia ada sedia dalam neraka. Di situ dia benci nak mati itu. Jawaban Nabi kita kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sukalah. Tunjuk kita lorong kita ke surga insya-Allah. Pengertian fasik. Sebabnya orang perlu taubat kerana berbuat fasik. Kalau setakat buat dosa-dosa kecil ni, astagfirullah, subhanallah, padam. Tapi bila buat fasik, dosa-dosa besar ni, ni yang menghajatkan kepada taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian fasik itu ada dua. Pertama, fasik kafir. Makna fasik itu kafir. Ulaikumul fasikun. Sifat-sifat orang munafik Madinah itu Allah sifatkan. Sehingga disebut dalam ayat Quran suratul munafiqun. Itu orang-orang fasik. Kafir maknanya. Yang pertama. Yang kedua, fasik bermakna fajir. Fajir ni namanya orang buat dosa-dosa besar. Zinakah, mencurikah, merompakkah, bunuhkah, tak sembahyang, tak puasa, itu dosa besar semua. Fasik kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Orang kafir lah, tak beriman kepada Allah dan Rasul. Itu fasik kafir. Maka dia tidak akan diterima taubatnya, melainkan dia Islam lah, beriman. Syaratnya. Baru diterima taubatnya. Yang kedua, bab orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dia telah keluar dah, tak ada hidayah Allah. Tak ada hidayah. Bila tak ada hidayah Allah, dia berada dalam fi dhalalim mubin, sesat, nyata sesatnya. Nah, itu orang yang kafir, yang fasik. Tak dapat petunjuk hidayah Allah Ta'ala, sesatlah. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, lalu dia fasaqa an amri rabbih. Suratul Kahfi yang kita baca. Lalu ia meninggalkan perintah Allah, fasik. Dia menjadi fasik.
Yakni dia telah membangkang terhadap perintah Allah untuk beriman. Dia tak mau beriman. Macam orang kafir Quraisy lah. Mana dia beriman? Baru dia nak beriman, dia kata minta kepada Nabi kita. Muhammad, kalau betul lah Tuhan kamu kuasa, kami pun nak sembah dia. Tapi buat dulu Bukit Sopa itu jadi emas. Baru kami beriman. Sopa yang buat kita saat itulah. Kalau jadi emas, kami beriman, kami ikut kamu. Nabi kita nak berdoa dah. Nak minta doa dah untuk jadikan emas tu. Sebab mengharap kalau pemimpin Quraisy ni beriman, bawah tu semua akan beriman. Maka datang Jibril, wahai Muhammad, jangan minta. Allah kata, kalau kau minta, hai Muhammad, dia terima permintaan kau, bukit tu jadi mah. Kuasa Allah, kun fayakun. Kun fayakun, kuasa Allah. Tapi kalau dia selepas aku jadikan Bukit Sopa jadi mah, dia patah balik jadi kapek, aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azab orang-orang sebelumnya. Dahsyat maknanya azab dia. Nabi tak berani minta. Kalau dia minta, tu dia azab, tak adalah tinggal seekor orang kafir Quraisy. Habis. Siapa nak harap Nabi kita beriman kalau macam tu? Maka Nabi, kalau macam tu apa cadangan yang baik? Allah kata, Allah bukakan pintu taubat. Maka Nabi pilih pintu taubat. Dia tak pilih yang berhubungan kait dengan kebendaan tu, dia tak pilih. Pintu taubat buka. Tak apalah kata Nabi, aku pilih pintu taubat. Aku tak nak yang nama mas tu. Takut azab. Ini tentang yang berlaku kepada orang kafir Quraisy. Yakni dia telah membangkang perintah Allah untuk beriman. Dia tak mau beriman lah. Macam syarat-syarat, macam-macam syarat lah. Suruh turun malaikat dari langit dalam suratul Quran tu kan. Kalau dia turun malaikat dari langit, mengaku kamu sebagai Nabi, baru akan beriman. Kan yang tidak-tidak. Memang dia tak mau beriman lah tu. Sampai tahap tu. Yang kedua, pasek pajir tadi ni. Pasek kejahatan. Karena jahat lah hingga menjadi pasek. Orang yang meminum arak. Memakan benda yang haram. Benda harta anak yatim ke, harta adik-beradik kita, dia tak redha, kita ambil senyap-senyap. Atau kita paksa, tak berani dia minta kepada kita, kita pegang harta warisan semua. Kita sebagai abang contohnya. Adik-adik perempuan menikus, tak boleh lawan. Contoh. Sedangkan hak dia. Kita makan sekian tahun, semua darah haram semua dalam tubuh badan. Harta anak yatim macam tu juga. Atau harta negara contohnya. Macam kat Indon tu. Dibuat undang-undang sekarang semua para koruptor yang korupsi itu supaya bayar balik duit korupsi sekian. Maka ada satu orang yang korupsi dia terlalu banyak, dia mempunyai 3 syarikat, 13 triliun dibayar ke negara. Yang berbentuk duit 11 triliun dibayar dah kemari. Masih berbentuk aset itu 4 triliun lebih. Bayar. Wajib bayar. Setiap orang koruptor payah bayar balik. Dah kalau 10 tahun dia 10 tahun yang sekian diambil bayar ke negara. Undang-undang baru. Sekarang. Macam itulah benda-benda haram tu. Berzina, na'udzubillah. Maksiat kepada Allah, salat tak, puasa tak, dia ada duit, haji pun tak, zakat pun tak, contoh. Dia keluar dari jalan ibadah. Tak mau ibadah.
dan masuk dalam kemaksiatan. Ini bentuk fasik yang fajir tu. Namun tidak sampai pada batas syirik. Dia tak sampai lah syirik. Kalau syirik, tak terima lah. Kalau dia pergi masuk gereja, pergi sembahyang macam orang Kristen, syirik dah. Mana boleh. Atau mengaku selain Allah ada kuasa, contohnya. Perkara-perkara khurafat, contohnya. Benda memberi kesan, contohnya boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka itu sudah jadi lain dah, syirik. Syirik tak diterima oleh Allah Ta'ala, taubat. Melainkan dia kembali Islam balik. Perbezaan keduanya adalah bahawa kafir tidak akan diampunkan kecuali dengan bersyahadah. Tak boleh lah orang kafir ni. Mana boleh? Aku taubat dah, dia kata. Tak boleh. Dan bertobat sebelum dia meninggal. Kalau dia meninggal, tobat apa dah, tak ada nyawa dah. Tak ada apa dah. Selama masih kita punya nyawa. Sedangkan fasik fajir masih boleh diampun dengan bertaubat dan menyesal sebelum dia meninggal dunia. Penyesalan. Sesungguhnya setiap maksiat yang datang dari syahwat nafsu kita. Dan nafsu masih boleh diampunkan. Masa diampunkan. Sebab itu Nabi kita sebut dalam hadis. Bila orang bersin, Nabi suruh kita tashmid. Fa'idha atasa ahadum falyushammitu. Bila salah seorang dari kalangan kamu, seorang bersin, hendaklah kamu semua tashmid, baca yarhamukallah, doa maknanya. Tapi dengan syarat, orang yang bersin tu baca alhamdulillah. Bila dia tak baca alhamdulillah, kita kata baru dia bersin, walah alhamdulillah dia baca, kita pun langsung sambut yarhamukallah, makruh, tak ada pahala. No, makruh. Maka peringat dia kalau belum baca alhamdulillah selepas bersin, alhamdulillah, peringat. Baru dia terus ingat, dia lupa, alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah. Itu cara bersin. Bersin ini apa pasal? Bersin ni kata Nabi kita adalah memberi semangat balik dalam tubuh badan kita untuk beribadah. Hikmat bersin tu. Jadi bersin ni membangkitkan semangat untuk ibadat. Sebalik daripada at-tasawuf, menguap. Tasawuf, menguap. Menguap ini disuruh kita oleh Nabi, tahan, jangan menguap. Lebih-lebih dalam sembahyang sampai menguap, tutup mulut. Dalam solat. Makruh buka mulut ni. Menguap dalam solat. Pasal apa? At-tasa'ub minasyaitan. Menguap ni main dari syaitan. Dilarang kita buka mulut. Tutup. Tahan. Kalau boleh tahan sembahyang. Tahan. Sebab dia syaitan kan gelak. Tengok kita bila buka mulut tu menguap. Gelak. Syaitan memberi ruang gelak, saya tahu apa kan. Sampai tahap tu Nabi kita ajar kita dalam bab tersebut. Sebab apa menguap ni? Kata para ulama kita, pertama banyak makan. Lebih lah. Kesan tu. Banyak makan, banyak minum. Maka orang menguap, dan yang menguap ni ialah kesan dia kaslan. Malah ibadat. Kalau bersin, membangkitkan kita semangat untuk ibadat. Bersin. Baik, kita tengok kitab terjemah. Baik. Jadi hendaklah kita bertaubat bila buat benda-benda yang salah.
Sesungguhnya setiap maksiat yang datang dari syahwat dan nafsu masih boleh diampun. Sedangkan setiap maksiat datang dari kesombongan tidak akan diampun. Sombong yang dia tidak bertobat. Sombong bertobatlah. Sombong. Tapi sombong di sini maksudnya sombong yang dia sombong dengan orang kafir lah sombong. Mereka yang kazzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka itulah sombong. Tak mau terima. Sebagaimana punca kemaksiatan iblis adalah daripada watak kesombongannya. Suruh oleh Allah, suruh semua kita tahu dalam tafsir tu, suruh hormat kepada Nabi Adam, dia tak mau hormat. Aku lebih baik daripada Adam. Dia maknanya dia sangkal Allah Ta'ala. Dia bangkang Allah Ta'ala suruh dia untuk sujud tu. Maka itu kesombongan yang paling besar pada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu seharusnya engkau bertobat atas dosa-dosamu sebelum mati. Dengan harapan semoga Allah menerima taubat. Dan semua kita macam tu lah. Sebab itu dalam taubat tu baru diterima ada syaratnya muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kena buat amal soleh lah. Terus. Iringi segala-galanya taubat kita dengan terus rubah diri kita dengan beramal soleh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Maksudnya Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dari dan Allah yang maafkan kejahatan mereka. Tapi ini yang bukan berhubungan dengan dosa dengan sang manusia. Kalau dosa dengan manusia, syaratnya mesti berhubungan dengan manusia. Kalau kita umpamanya bunuh orang, gimana? Taubat kita. Bayar diat. Kalau negara Islam, pihak keluarga yang dibunuh menuntut qisas bunuh, maka kena bunuhlah kita. Tapi kalau dia tak mau bunuh kita, dia minta bayar diat. Bayarlah. 1 ekor onta nilai dia nyawa. Kalau dia tak mau juga, kami tak nak duit, dia kata kami kaya dah. Dia maafkan. Barulah 3 benda tu lah. Imma qisas, kalau tak qisas bayar dia tak mau dia maafkan terus. Itu orang terbaik lah. Ini cara kalau orang membunuh. Taubat membunuh. Taubat orang berzina. Kalau dalam hukum Islam lah. Ada zina secara paksa, rogol tu, paksa tu. Ada zina sama-sama mau. Sama-sama sukalah. Ini 2 jenis. Walaupun 2 jenis, ada ulama berpendapat mereka yang dirogol tu kena bayar mahal misil. Ganti rugi maknanya. Sebab memudaratkan pihak perempuan yang dipaksa tu. Kena bayar. Dan dikenakan hukum Islam. Kalau dia masih anak muda, rogol, maka disebat 100 kali sebat. Dan dibuang negeri setahun. Kalau dia memang dah kahwin dah, maka kalau dia kahwin, lelaki yang merogol dah kahwin dah, maka kena hukum rajam. Ini dari sudut yang tadi ni. Saya reda sama reda pun begitulah. Kalau dia dah kahwin, rajam. Kalau belum kahwin, sebat. Ini hukum mengenai taubatnya orang yang berzina. Taubat orang mengambil harta orang. Mengambil harta orang, ada harta orang Islam, ada harta orang kafir. Seorang kerja contohnya di perusahaan. Orang kafir Amerika mai
melabur kat sini, buka kilang. Kita kerja kat dalam kilang tu. Alat-alat elektronik inilah sebab kita kerja. Kita pun ambillah apa jenis elektronik ni bawa balik. Maka orang yang mengambil harta orang kafir ni wajib kembalikan. Syarat taubat ni. Lah, nak kembalikan bagaimana? Orang kafir tu balik dah ke Amerika. Cabut dah dari sini. Tak melabuk dah. Contoh. Kita pun tak tahu kat mana di Amerika dia. Maka nilaikan harta itu. Sebab orang kafir bila kita ambil barang dia wajib kembalikan sebab dia ingin dapat balasan di dunia ni. Ima dia akan ditambah kebaikannya oleh Allah. Bila kita kembalikan benda-benda tersebut. Maka nilaikan, masukkanlah dalam tabung anak yatim dan sebagainya. Niatkan. Bukan pahala tak. Niatkan kebaikan yang kita kembalikan itu semoga Allah balas masa hidup dia. Dan masa hidup aja dibalas orang kafir. Kalau oleh akhirat tak, azab terus. Jadi tak ada beza dalam bab harta yang kita ambil sama dia kafir ke, sama dia Islam, wajib minta halalnya. Baru diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz-zambi kaman la dzambalah." Bila kita bertaubatlah, macam orang tak ada dosa, macam budak yang berkeluar perut mak dia. Tapi dengan syarat yang tadi lah, sungguh-sungguh bertaubatnya. Bukan main-main. Kita kadang-kadang main-main baru taubat, kuat balik lagi. Patutnya kita tahan tu, tahan. Tak boleh terjebak juga dengan perbuatan tu. Itu sudah keputusan Allah namanya. Tidak. Tak ada memaksa dia, memang nafsu dia nak buat lagi. Itu memang kita punya masalah. Kalau itu. Makna kalimat tadi. Diceritakan bahawa jika seseorang berdosa, dituliskan dosa itu dalam buku catatan. Dan ketika di suatu hari ia berdosa lagi, maka dibukalah buku untuk mencatatnya. Dan di situ pasti terdapat dalam firman Allah, Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Bila kita bertobatlah, diganti dengan kebaikan Allah Ta'ala. Kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Punya pahala. Yakni tempat syirik akan diganti dengan iman. Zina akan diganti ampunan. Maksiat akan diganti dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan bahawa Sayyidina Umar bin Khattab berjalan-jalan di pinggir kota. Beliau melihat seorang pemuda membawa botol disorok di balik bajunya. Botol arak lah. Pergi bubuhkan bawah ketiak dia. Selimut. Sayyidina Umar ada. Maka saat itu anak ni dah memang kalau jumpa Sayyidina Umar, jumpa botol ni mampu dah. Mampu dah dia kata. Maka dia berazam, ya Allah, aku berazam nak taubat tapi jangan sampai Sayyidina Umar tahu. Tolong tukar arak ni menjadi cuka. Sungguh-sungguh hatinya nak taubat. Lepas itu dia ambil botol Sayyidina Umar, buka cuka, bukan arak. Tadi memang bawa arak lah. Tapi sungguh-sungguh ni makbul doa saat itu, memang sungguh-sungguh nak bertobat. Yang nama bila orang bertobat sungguh-sungguh, mustajabud doa, kelebihan dia. Penghalang doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala, tak diterima kerana taubat kita tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebagai contoh. Wahai pemuda, kata Sayyidina Umar, apa yang kau sorok di sebalik baju? Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar baca dari hati dia. Firasat. Namanya firasat.
Sebab itu di antara orang yang paling kuat firasatnya ialah anak Nabi Allah Shu'aib alaihissalatu wassalam, yang minta supaya jadikanlah Nabi Shu'aib itu, Nabi Musa itu sebagai penjaga harta benda. Sebab dialah artinya orang yang paling beramanah. Apa yang dikatakan oleh anak Nabi Shu'aib tepat firasat dia. Begitu juga firasat daripada saudara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang mengatakan jangan bunuh dia, bebek campak ke dalam sumur tu. Firasat dia esok orang akan ambil, dia akan jadi orang hebat lah. Apa yang dipirasatkan oleh saudara dia, Ruby nama dia, tepat. Nah, ini di antara firasat orang yang hebat. Dia apalagi Sayyidina Umar, firasat dia. Nah, dia tahu budak tu, apa kamu sorot dalam baju kamu? Sebenarnya ia membawa arak, namun takut untuk mengatakannya. Maka dalam hatinya berdoa, ya Tuhanku, jangan engkau beri aku malu di hadapan umat. Jangan engkau bukakan rahasiaku kepadanya. Aku berjanji tidak akan minum arak selama-lamanya. Sedangkan tadi bawa arak tu. Kemudian pemuda itu berkata, ya Amirul Mukminin, yang aku bawa inilah cuka. Lalu Umar berkata, coba bawa ke sini, aku nak tengok. Sina Umar nak buktikan betulkah cuka tu tak? Akhirnya ternyata memang benar arak itu sudah bertukar menjadi cuka. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Budak memang peminum, pemabuk, tapi sungguh-sungguh nak bertobat. Allah terima taubatnya. Doanya pun dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takut kepada makhluk saja, Allah lantas mengganti araknya dengan cuka karena tahu keikhlasan dia bertobat. Maka seandainya orang yang melakukan kejahatan, ia lantas bertobat, nasuha dan menyesali dosanya, tentu Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menukar arak kejahatan kepada cuka ketaatan. Ini contoh kepada kita apa yang tersebut. Ya. Terakhir tersebut pula dari Abu Hurairah. Dia berkata, pada satu malam setelah solat Isyak, aku keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika berjalan aku berjumpa dengan orang wanita. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, sungguhnya aku tengah melakukan dosa. Apakah aku masih boleh bertobat? Maksudnya ada kat jalan tobat atau tidak ada, wahai Abu Hurairah? Nah, itu ditanya balik, apa dosa kamu? Kata Abu Hurairah, tanya dia. Dia berkata perempuan itu, aku telah berzina dan aku bunuh budak. Anak yang lahir itulah dibunuhnya. Lalu Abu Hurairah berkata, kamu terlaknat, tak ada ruang taubat. Tutup terus pintu taubat Abu Hurairah. Akhirnya perempuan tu lari. Putus asa dah perempuan tu. Keluar, lari. Lalu wanita keluar dengan hati sedih, pergi. Maka aku berpikir, kata Abu Hurairah dalam hatiku, mengapa aku berpatuah macam tu? Sedangkan Nabi ada lagi tak pernah dengar Nabi bila ada orang bertobat walaupun melakukan zina, bunuh dan sebagainya. Kata Abu Hurairah, dia berpatuah. Sedangkan Nabi masih hidup. Rasa menyesal dalam diri dia. Tapi jumpa Rasulullah SAW, tanya hukum tadi ni. Aku segera pergi menemui baginda Nabi, lalu baginda berkata, engkau sudah salah. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, maka Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Ya, taubatlah maksud dia. Kemudian aku keluar, dia Abu Hurairah lari cari perempuan tu kat mana dia. Sampai boleh menunjukkan pada wanita siapa yang boleh. Sampai orang kampung kata, Abu Hurairah gila kan ni? Lari bertanya perempuan pasal apa cerita. Kata orang di Madinah, dia telah gila wahai Abu Hurairah, kata orang. Namun ku cari di sampai bertemu dan aku habarkan kepadanya, taubatnya masih boleh diterima. Lalu ia menjerit keseronokan. Perempuan itu memang sungguh-sungguh nak bertaubat, menyesal atas pelakuan zina dan pembunuhannya.
Dia menjerit seronok kegirangan sambil berkata, aku ada kebun, maka aku sedekahkan ia karena Allah dan Rasulnya. Ini contoh pada kita orang sungguh-sungguh bertobat di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ni, walaupun taklah kita buat dosa besar tu, tapi dosa kita ada, maka marilah senantiasa dengan kita istighfar perbanyak. Kalau ada rasa kita benda-benda yang berhubungan kait dengan orang, sila kembalikan sebelum kita meninggal dunia. Bahkan disuruh kita tulis sebagai wasiat. Mungkin kita berenggang dengan anak-anak kita, tak duduk bersama kita. Mungkin ada kita pinjam sesuatu kepada jiran, kepada handai tolong sahabat, tulis dalam diri kita, satu hari pun begini-gini, meninggal dunia, anak akan buka. Oh, ayah ada berhutang. Oh, ada ayah ada pinjam. Bab apalah contohlah. Cangkulkah, pisaukah contohnya. Atau muslimat mungkin pinggan mangkukkah pinjam. Maka dia boleh akan kembali anak-anak kita. Maka kita terlepas di alam barzah kita. Tapi kalau tak tulis benda tersebut, ini bahaya. Anak pun tak tahu. Kadang-kadang zaman lah ni sebagaimana banyak berlaku. Aku tak tahu, dia kata. Tak pernah aku dengar ayahku sebagaimana berlaku surau yang sudah diwakafkan oleh ayah dia. Sekian lama orang pakai dah surau tu. Meninggal ayah. Anak ni tuntut surau tu. Tak ada hitam putih. Maka kembali kepada anak. Digugurkan, dibongkar surau tersebut. Nah ini gimana esok pada hari kiamat. Sebab tu kita sebagai orang tua, bila benda tu, maka taklah ada sertifikat atau apa namanya hitam putih. Supaya jangan berlaku. Kalau anak yang baik, alhamdulillah lah. Zaman lah ni duit tak ada, dia kata kira duit. Zaman lah. Itu yang kita takut, benda-benda seperti itu dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Setakat itulah pada malam ni kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca, semoga kita boleh beramal insya-Allah, dan semoga segala kesilapan kesalahan kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita baca Fatihah pada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka di dalam kubur diserami rahmat oleh Allah. Lapangkan kuburnya, ampun kesilapan kesalahannya. Sahabat-sahabat kita, jamaah kita di masjid kita ni, semoga juga yang sudah mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburnya, ampun kesilapan kesalahannya, letak tempat yang mulia pada sisinya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah selaku doa pada saudara-saudara kita di bumi Gaza. Semoga Allah terus berkekalan kegiatan senjata tersebut dan semoga boleh membangun balik, terutama sekali semoga merdeka negara Palestin dengan merdeka sebagaimana kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Fatihah selaku untuk kita semua, anak-anak, cucu-cicit yang belajar mengaji di mana-mana, yang sudah bekerja, yang belum dapat kerja, kita doakan mereka semua, yang masih belajar di mana-mana, semua mendapat kejayaan dalam pembelajarannya, kejayaan amal ibadat, kejayaan akhirat. Yang bekerja semoga berjaya dalam kerjanya dengan iman dan amal solehnya. Yang belum dapat kerja semoga dipermudahkan segala urusannya oleh Allah, kekal dengan iman dan amal ibadatnya. Pada kita semoga memberikan kita kesehatan, bukan kalangan kita yang kurang sehat. Jamaah kita semoga Allah sembuhkan pada penyakitnya. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin, bil asal hamdan yuafi ni'ama yukab mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal muslimin malaikatil muqarrabin.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دون يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.